Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dengar ada pelajar baru ya. Waalaikumsalam ya cikgu saya. Alia Safina ya. Oh, berapa ya? Saya 21 tahun. 21. Okey. Awak sekarang bekerja ke atau masih belajar? Saya dah bekerja dah. Okey. So, kiranya ni kelas first awak lah ya untuk yang subjek bahasa Inggeris. Okey. Ya betul. Untuk kelas sebelum ni, saya ada share rakaman tapi saya ada buat dalam Google Classroom. Saya ada bagi link. Tapi sebab awak baru masuk group kan, nanti saya forward balik link tu. Nanti awak masuk je dalam Google Classroom tu. So kat situ saya dah letak dah dalam rakaman kelas, okay, bahan-bahan dan sebagainya lah. Nanti awak boleh rujuk situ ya. Kalau ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh WhatsApp saya lah. Boleh ya? Okey, insyaAllah baik cikgu. Okay. Tadi kelas sejarah pun awak seorang ke? Oh tak, ada lagi 2 orang. Oh, ada lagi 2 orang. Okay, baik. So tak apalah, kita mulakan dululah. Okay. Untuk kelas bahasa Inggeris ni, internet saya okey ke? Ya okey cikgu. Okey. Okay, untuk kelas ni, untuk minggu ni saya akan mula um, terangkan ataupun akan masuk pada topik karangan. Okey, tapi karangan tu ialah karangan email. Okey, sebelum ni macam minggu-minggu sebelum ni saya dah masuk pada grammar ataupun tata bahasa lah. Saya tak masuk lagi yang part-part yang maksudnya macam yang masih dalam format SPM lah. Saya ajar grammar dahululah untuk dia orang tahu. Okey, untuk pelajar tahu mana satu kata nama, okey, mana satu present tense-nya lah. Memang susah, memang agak apa namanya panggil? Agak kritikal sikit lah grammar yang present tense tu, tapi dah habis. Macam tu lah. Nota-nota tu saya share dah dalam tu. So kalau contohnya Alia tak faham, awak boleh tanyalah sebab memang topik yang present tense, past tense dengan future tense tu memang dia susah sikit. Kalau belajar seorang nanti dia kurang faham. Macam tu lah maksud saya. Okay. So hari ni kita akan masuk pada topik email. Okay, inilah email. Part yang pertama dalam karangan bahasa Inggeris SPM ialah email lah. Okay, ini contoh soalan dia tapi saya tak tunjuk ini. Okay, untuk yang email ni ialah bahagian yang paling mudah lah. Orang kata panggil easy lah orang kata. Sebab kita kalau dalam praksis SPM, okay, untuk part yang pertama, bahagian pertama karangan ni kita ambil masa 10 minit sahaja untuk siapkan. Itu kalau dah belajar, dah banyak buat latihan lah. Kalau belum belajar lagi, lain cerita lah. So sebab itulah nak belajar dulu kan. Okay. So, untuk part yang pertama ni, ibarat macam awak reply email kawan. Macam tu. Dia antara salah satu karangan yang awak tak perlu gunakan bahasa yang terlampau formal macam awak nak buat report. Okay, macam DM lah ada buat report, ada buat karangan yang panjang-panjang tu kan. Tak. Dia karangan yang informal ataupun tidak formal lah kita panggil. Dia macam kita reply message member. Macam tu. Macam kita reply email kawan dan sebagainya. Tapi adalah format dia. Macam tu. Kalau macam kita reply email message kawan ke sebagainya, kita tak payah ada form format. Tak payah sebelum tu nak kena letak hi, hello. Tak perlu. Kadang tu dia message kawan, oi je kan. Tapi dalam praktis tak boleh letak oi lah. Macam tu. So, sekejap ya. Cikgu nak tanya hari tu ada bagi buku teks ke tak ada kan? Buku apa? Untuk rujukan tak? Sebenarnya buku rujukan dah ada, cuma tu lah nak bagi dekat kamu semua ni saya tak tahu lagi nak bagi macam mana. Kita memang Tapi ada dah ada dah. datang ke sana. Tengah pakat dengan ni lah dengan Alia dengan adik saya ni untuk nak ke Aitab. Boleh, boleh. Ada lagi bukunya tu. Baik, insyaAllah. Ada 2 buku. Satu buku grammar, satu lagi buku untuk writing je. Saya memang pakai 2 buku iaitu writing dengan grammar saja. Okay. Okay. Bila awak nak bila ustaz nak datang tu? Tu tengah nak bincang tengok dalam hujung bulan ni ke? Okey, nanti apa-apa maklumkanlah ya. Baik, insyaAllah. Okey. Sekejap ya. Okey. So sebelum saya nak ajar tu, saya akan tunjuk dia punya format dia. Sekejap ya, loading lama pula.
Sekejap ya, lama pula loadingnya. Sekejap ya. Cakap, kejap ya, dekat korang tak keluar pula. Okay, dah keluar dah. Okay. So, ini dia punya writing paper lah ya. Kita dalam kertas dua ni, kertas dua bahasa Inggeris ni, kita ada 3 bahagian. Okay, 3 bahagian lah. Okay, bahagian yang pertama tu short communication message. Maksudnya email lah. Dia tak panggil email, dia panggil short communication message. Macam tu. Kalau lepas tu bahagian yang kedua, guided writing. Guided writing ni dia karangan yang panjang sikit lah. Dia tak nak kata panjang sangat pun tidak, nak kata pendek sangat pun tak lah. Dia tengah-tengah. Sebab tu dia duduk kat bahagian kedua. Okay, lepas tu yang last kali ni yang extended writing task ni yang susah sikit lah. Dia panjang. Sama ada kita buat report ke, review ke, artikel ke ataupun nak buat story. Pelajar kalau macam kamu, contoh kamu jenis yang high thinking order ataupun korang jenis yang kreatif, idea banyak kan. Maybe korang akan suka lah kot yang story. Dia macam kita bina cerita. Macam kita buat novel. Tapi novel dah panjang lagi kan. Macam kita reka cerita lah. Contoh dia suruh awak sambung ayat. Pada suatu hari ketika aku masuk ke dalam pintu rumah tersebut, kemudian and then apa jadi? So dia based on your imagination lah, based awak punya, berdasarkan awak punya imajinasi, apa awak nak buat. Lepas tu mungkin awak jumpa katak ke, masuk rumah jumpa katak, ceritalah pasal katak. Tak ada masalah, yang penting cerita awak. Macam tu. Cukup format dia, cukup patah perkataan dia, tak ada masalah. Yang guna format memang betul-betul daripada awal sampai akhir ni report, review, artikel. 3 benda ni memang kalau salah format memang salah habis lah. Kalau salah format, contoh report, awak buat report, patutnya format report macam ni, awak buat format dalam bentuk review. Ada salah lah, ada silap. Silap kat situ, tak boleh lah. So masa untuk awak buat kertas 2 ni ialah 1 jam 30 minit. Okay. Yang ni. Awak nampak tak yang content ni? Yang saya tunjuk ni content, communicative achievement, organization, language. Ini ialah dia punya scheme ataupun kita panggil dia rubrik. Sebab satu karangan 20 markah. Okay, satu karangan 20 markah. Okay. So dalam content, communicative achievement, organization, language ni, dalam content ni ialah, contohlah kalau awak buat email, apa konten ni ialah dia nak tengok sama ada awak letak tak semua isi yang diperlukan. Contoh email tu tanya, suruh awak bagi tahu tentang kat mana nak jalan-jalan, barang apa nak kena bawa. Lepas tu apa lagi? Berapa hari nak pergi berjalan-jalan tu. Kalau awak buat letak 3 perkara tu dalam email tu, maksudnya markah awak akan penuh lah. Content, isi dalam email awak tu. Awak menjawab tak soalan dia. Kalau awak tak menjawab, contoh awak buat 2 je. Yang berapa hari berjalan tu awak tak tulis. Kurang lah situ, mungkin dapat 3, mungkin dapat 4 markah, macam tu. Kalau communicative achievement ni, adakah karangan awak tu di dalam bentuk formal ataupun tak formal? Contoh kalau macam email, dia dalam bentuk yang tidak formal, kurang formal lah kan. Kalau awak buat dalam bentuk yang betul, maksudnya betul lah. Kiranya macam contoh email format dia macam mana, awak follow betul-betul, so betul lah. Lagi satu, apa lagi adakah email awak tu bila orang baca, orang faham apa yang awak cuba sampaikan? Ada tahu pelajar dia buat email, saya tak faham pun. Saya menanda ujian penggal baru-baru ni, saya ada letak email kat dia orang. Saya dah ajar email dah, budak-budak fast track dah. Budak-budak yang pra SPM ni. Memang ada yang buat email tu, format dia memang dia follow format dia. Adalah dia punya greetings, hi, hello, semua ada. Isi dia buat, tapi saya tak faham apa dia cuba sampaikan.
Dia cerita tu saya tak faham. Dia cerita pasal apa. Dia macam penggunaan ayat dia tu tak betul lah. Saya tak faham apa yang dia cuba sampaikan. So kuranglah markah kat situ. Itu maksud dia communicative achievement. Maksudnya orang dapat tak apa yang awak cuba sampaikan dalam email awak tu. Macam tu lah. So yang ketiga ialah organisation. Organisation ni ialah cara urutan penulisan email awak. Okay, cara urutan penulisan. Contoh, untuk urutan email ni, saya tunjuk kat sebelah ni, dekat sebelah ni. Okay, ni cara dia. Pertama, ada tak dia punya greetings? Ada tak awak punya hi, hello dalam email kan? Ada pelajar tu buat terus cerita pasal apa yang dia nak buat. Dia tak hello, dia tak bagi salam, kiranya bahasa yang lain ni ialah tak bagi salam dulu. Main masuk je macam tu. Dia kena bagi salam dulu. Jangan bagi assalamualaikum pula dalam email. Dalam BI jangan bagi assalamualaikum. Bagi hi. Okay. Kalau contoh nama dia Alia, cakaplah hi Alia, dear Alia, hello Alia. Macam tu. Okay, dia greet. Awak siapa dulu dalam email tu? Siapa dulu orang yang awak nak bagi email tu? Kemudian ada dia punya opening, ada. Okay. Kemudian lepas tu body contents ni maksudnya isi email awak tu ada tak. Lepas tu barulah dia punya closing, penutup, ada tak penutup dia. Kemudian yang bawah dia ialah signing off. Signing off ni maksud dia ialah macam awak bagi tantangan. Contohnya your friend Alia, love Alia, take care Alia, sincerely Alia, macam tu. Itu kita panggil signing off lah. Okay. So kalau awak ada buat, okay lah awak punya organisation tu. Okay. Lepas tu dalam organisation juga kita ada, kalau pelajar dia gunakan, kita panggil apa, kata hubung. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil cohesive devices. Apa dia cohesive devices ni nanti saya cerita lah. Okay, kalau bahasa Melayu dia ialah kata hubung lah. Macam contohnya tambahan lagi, tambahan pula, macam tu lah. Okay. Last kali ialah language. Language ni ialah pelajar ni dia tulis email dia tu, vocab dia guna apa? Grammar dia okey tak? Contoh kalau ada salah grammar, contoh patutnya kena letak S tapi dia tak letak S, kuranglah markah. Grammar salah kan? Letak past tense salah, future tense pun salah, dia punya present tense pun salah, mungkin kata kerja dia lain ke guna ke kan? Vocab pula, penggunaan vocab tu dia punya kata-kata atau ayat yang digunakan tu tidak terlalu, level dia macam level rendah. Mungkin bahasa yang digunakan tu bahasa yang simple saja. So mungkin akan kurang kat situ lah, tapi biasanya pemeriksa dia akan tengok dulu grammar. Grammar tu lah yang dia akan paling tengok lah. Macam tu. So kira-kira dapatlah 20 markah. Macam tu lah, kalau kami menanda kami akan tengok benda-benda tu lah daripada segi content dia, communicative achievement dia, organisation dia dengan language, penggunaan bahasa dia lah. Itulah benda yang kami akan tengok. Okay. And next, okay. Untuk email, okay. Saya akan tunjuk yang atas ni, tak maulah. Okay, yang ni. Orang nampak ke? Nampak Yang writing tips ni. Okay. First, kalau awak dapat email, apa awak nak kena buat? Terus jawab ke? Tak boleh. Jangan jawab dulu. Baca dulu email tu. Baca dulu dia nak apa. Contoh kan, dia bagi email, awak kena baca dulu. Contoh kalau email tu dia tanya, kawan tu tanya pasal bagi cadangan nak sambut hari raya kat sekolah macam mana. Awak kena baca betul-betul. Takut nanti awak salah baca, dia minta pasal sambutan raya, awak cakap pasal sambutan birthday. Lari tema, lari soalan, memang kosong. Memang kosong. Bahaya tau. So memang kena baca apa yang kawan awak dalam email tu nak dulu. Okay. Kemudian yang nombor 2, identify who is writing the email. Maksud dia kat sini ialah kenal pasti siapa yang tulis email tu. Kalau yang tulis email tu kawan awak kena reply kawan awak. Contoh kawan tu nama dia Zaim. Pastikan awak cakap hello Zaim. Jangan tiba-tiba hello nama orang lain. Tak siapa-siapa nama rekaan sendiri. Dia dah bagi dah nama dia. Kawan tu dah bagi tahu dah nama dia apa, awak tulis nama orang lain. Tak boleh.
Kena pastikan tengok siapa yang bagi email kat awak tu. Baca betul-betul. Dekat soalan tu memang dia akan bagi tahulah siapa yang bagi email. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga dia kata, underline phrase or sentences. Maksudnya kat sini ialah dia minta awak gariskan apakah permintaan email tersebut. Okay, nanti saya bagi tahu macam mana nak buat gariskan tu ya. Okay. Kemudian yang keempat, organize. Organize ni macam biasalah awak susun point awak dalam email tu awak nak buat apa. First greeting awak kena buat apa. Second opening awak kena buat apa. Kemudian contents apa yang awak kena buat. Pastikan cukup isi dia. Last kali ialah apa? Closing macam mana, signing off. Dia kena ikut urutan. Satu-satu, slow-slow. Okay. Tapi jangan slow sangat pula. Lama pula masa kat situ jawab email. Nanti awak hilang banyak masa dekat nak buat dekat extended writing. Yang part yang ketiga yang panjang tu. Susah hati pula nanti. Okay. Okay, kita tengok pula yang ni. Okay. Ini cara awak nak planning macam mana awak nak tulis email. Yang pertama sekali, ingat, take note, pertama sekali pentingnya ialah greetings. Okay. Dia dah bagi dah contohnya. Dear Maria, Hi Harry, Hello Rajesh. Guna antara tiga ni saja. Ini memang dia bagi tips dah. Yang nak mudah ingat, nak senang, bagi ni je. Kalau nama yang hantar email tu Sofian, dia Sofian. Kalau yang hantar email tu cikgu awak, teacher Ain contoh nama saya kan. Hello teacher Ain. Jangan tiba-tiba hello cikgu Basri pula. Yang hantar tu teacher Ain, awak tulis cikgu Basri. Tak boleh lah. Okay, salah. Pastikan tengok betul-betul. So tu yang pertama lah. Okay, yang kedua, opening paragraph. Okay, maksudnya lah pembukaan. Opening, pembukaan. Okay, perenggan pembuka. Time ni awak tak letak isi lagi. Time ni kamu tak letak isi lagi. Isi ni dekat content, yang nombor 3 ni. Yang dekat opening ni kita tak letak isi lagi. Kita cuma macam nak, macam awak macam awak nak sembang, nak start sembang kawan awak dulu. Contohnya macam ni, thank you for your email ataupun thank you for your letter. Terima kasih untuk email awak. Terima kasih dulu dia hantar email. Ini kalau saya mengajar, saya memang suka pelajar suruh suruh pelajar tulis macam ni je. Awak hafal je macam ni. Setiap kali awak nak buat opening, awak kena letak thank you for your email. Confirm takkan salah. Tak akan salah. Okay. Semua saya suruh buat macam tu. Semua pelajar saya suruh buat macam tu. Senang diorang nak ingat. Sebab saya nak diorang dapat markah je. Okay. Kemudian ataupun awak nak tambah. Thank you for your email. How are you doing? Ataupun I hope you are doing well. Contoh kan. How are you doing? Apa khabar? Bahasa Melayu dia apa khabar? I hope you are doing well. Saya harap awak sihat saja. Macam tu. Ataupun nak buat I'm sorry for the late reply. Contoh member bagi reply pula. Member bagi email dah lama dah, 2 minggu lepas awak baru nak reply, baru free, ada masa free kan, awak pun minta maaf. Minta maaf sebab lambat reply. I'm sorry for the late reply but I tapi apa? Bagilah alasan kenapa. Tapi saya sangat sibuk dengan kerja saya, tak sempat nak reply mesej awak macam tu. Kan? Ataupun it's great to hear from you. Bagusnya dapat mendengar daripada awak macam itulah. Tapi yang bawah-bawah ni boleh nak guna. Nanti saya bagilah bahan ni, saya letak dekat dalam Google Classroom macam biasalah, dekat bahagian nota tu. Saya akan letak kat situ, awak boleh rujuk balik lah. Boleh jadikan nota untuk awak study lah lepas ni. Okay, saya akan bagilah. Okay. Ini untuk opening. Okay. Kemudian dah siap opening dah ada Dear Maria, hi, hello. Kemudian awak dah tanya dah how are you doing. Thank you for your email. Okay, dah lengkap dah awak punya greeting dengan opening. Dah mantap. Okay. So kita akan tengok pula pada, awak teruskan pula pada contents. Ini yang critical sikit. Pastikan semuanya awak letak betul-betul. Okay, dia kata kat sini, yang ni memang tak akan ada contoh ayat. Sebab dia banyak jawapan. Sebab dia jawapan dia, content ni bergantung kepada apa yang email tu nak. Macam saya cakap lah, kalau email tu, dia nak awak cerita pasal holiday, awak kena cerita pasal holiday. Kalau dia minta awak cerita pasal hadiah birthday, awak kena cerita pasal hadiah birthday. So dia tak ada jawapan yang spesifik. Okay. Kemudian last kali ialah closing. Dah ada opening.
adalah closing, betul. Macam kita lah kan, ada buat meeting ke perjumpaan ke, kita akan cakap apa? Sebelum meeting tu kita cakap apa? Kita akan buka meeting kita dengan umul kita Al-Fatihah. Kemudian ada penutup dia. Okey, kita sudahi meeting kita dengan tasbih kifarah dan surah Tuhan. Macam ni lah juga. Dia ada opening dengan closing. Okay. So closing ni dia ada jugalah dia punya cadangan jawapan. Okay, that's all for now. Okay, itu saja untuk sekarang. Ataupun I'm looking forward to hearing from you soon. Saya tak sabar nak dengar awak punya cadangan ataupun nak mendengar daripada awak pula. Maksudnya kat sini I'm looking forward to hearing from you soon ni maksudnya dia nak kawan dia tu reply balik email dia macam tu lah. Ataupun I need to go now, boleh tak ada masalah. Okay, boleh ambil saja mana-mana yang awak senang nak ingat, mudah nak ingat. Okay, dia tak ada spesifik, dia boleh pilih je mana satu yang awak nak. Tak adanya semua kena pakai that's all for now ke, tak ada. Boleh guna mana-mana yang awak selesa lah. Okay. Kemudian signing off. Signing off ni memang wajib ada. Dia memang kena ada signature kat bawah. Okay. Jangan tulis tanda tangan, jangan. Maksudnya bukan tanda tangan, dia macam kita ada letak nama kita dekat bawah tu. Contohnya, your friend, contoh kan, Alia. Your friend Alia. Love Alia. Best wishes Alia. Ataupun, yours truly Alia. Okay. Ataupun sincerely, yang ikhlas Alia, contoh. Macam tu. So inilah dia punya cara nak buat email. Okay, setakat ni ada soalan ke? Kalau tak ada saya nak teruskan. Boleh, teruskan. Okay. Okay, saya akan seterusnya pula dah. Saya akan teruskan pada contoh, okay. Sekejap Alright. So ini yang dalam kotak ni ialah expression ataupun phrase. Maksudnya apakah perkataan ataupun ayat-ayat yang awak boleh guna. Okay, contoh awak nak responding to news. Ni awak boleh study sendiri. Ini macam bagi cadangan jawapan lah. Contoh awak nak respon kepada berita. Contoh kawan awak tu hantar email. Dia bagi berita tentang kejayaan dia. Contoh dia dapat 9A. SPM. Awak pun cakap lah, wow, that's great. Congratulations. What exciting. Contoh kalau berita baik, exciting lah. Kalau dia tiba-tiba cerita pasal atuk dia baru meninggal, takkanlah awak cakap congratulations pula kan. Awak pun cakap lah, what a sad news. I'm sorry to hear about that. Okay. Jangan semua awak bagi congratulations, risau. Okay. Make sure baca betul-betul email tu sebelum awak nak respon kepada berita lah. Itu kalau nak respon kepada berita yang kawan awak bagi. Kalau contohnya awak yang nak bagi berita kat dia. Kan, awak nak bagi tahu awak yang dapat 9A SPM kat dia. Contoh kawan awak tu hantar email, dia tanya, SPM kau macam mana? Dia tanya kan dalam email tu. Awak pun bagilah tahu kat dia. Oh, you'll be pleased to hear that I got 9A in my SPM. Macam tu. Ataupun awak macam excited sangat kan, awak cakap lah, you'll never believe what happened. Ni tak nampak excited ni. Ni tak nampak excited. Okay. Takkan percaya dengan apa yang jadi. Macam tu kan. Dia macam, sebab tu lah kita panggil dia karangan yang tak formal. Sebab dia guna bahasa-bahasa yang macam ni lah. Okay. Ini dia punya cadangan lah. Kalau contoh kawan awak tu hantar email untuk jemput awak datang beraya ataupun jemput awak datang dia punya majlis hari jadi. Ini ialah ayat-ayat yang boleh digunakan kalau awak nak accept dia punya jemputan. Okay. Awak pun cakap lah, that sounds brilliant. Best tu macam tu lah. Itu bahasa saya lah. Nampak best. Bunyi macam best, macam seronok. Awak pun cakap, sure, saya akan datang. Macam tu. Ataupun nak cakap formal sikit, macam sopan sikit. Thanks for inviting me. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay. I love to come. Saya nak datang. Okay. So itu untuk yang tu lah. Itu kalau nak accept. Ada juga decline. Ada juga kalau awak nak tolak. Contohnya awak ada hal kan. Awak pun cakap lah, thanks for the invitation. Terima kasih untuk jemputan tapi but I have to macam tu. Tapi saya ada hal.
Ataupun I'm sorry, I cannot make it. Saya minta maaf, saya tak dapat nak datang. Ataupun I'm sorry, I cannot help you. Ataupun unfortunately, I won't be able to come. Malangnya saya tak dapat datang. Ni sedih sangat lah ni. Unfortunately, I won't be able to come. Terlampau sedih lah, tak dapat datang. Macam tu. Okay. So respon dah, bagi berita dah, terima jemputan dah, tolak jemputan dah. Last kali, bagi cadangan ataupun recommendation. Okay, suggestion or recommendation. Bagi cadangan lah. Kalau kawan awak tu dia bagi email, dia minta cadangan. Contoh macam dia minta cadangan nak pergi holiday kat mana je ni minggu ni. Macam tu kan. So awak cakap lah, how about why don't you, I think you should, atau kalau dia ajak sama-sama, awak tukarlah you kepada I think we should. Okay. How about we going to the Gunung Kinabalu Sarawak? Sarawak pula dah. Gunung Kinabalu Sabah. Sorry. Okay. Gunung Kinabalu Sabah. Macam tu. Okay. So ni contoh dia lah. Expression ataupun phrase yang awak boleh guna untuk karangan email nanti. Okay. Ni contoh soalan dia. Saya baru bagi tunjuk contoh. Okay. Okay. Ni contoh soalan dia. Nanti saya bagi contoh sebenar soalan trial tahun lepas. Tapi ni saya bagi contoh yang ni dululah. Okay. So ni lah contoh email. Okay, dia akan bagi soalan, you have received an email from your cousin. Ni bukan kawan. Ini sepupu awak. Awak telah menerima email daripada sepupu awak. Dia tak bagi tahu nama. Kalau macam email ni, dia tak bagi tahu nama, tak apa. Awak boleh reka nama apa-apa saja. Tapi kalau dia dah kata contoh, you have received an email from your cousin Ahmad. Memang Ahmad je lah nama sepupu awak tak boleh tukar. Tapi yang ni dia tak bagi nama, tak apa. Awak boleh reka apa-apa nama yang awak nak lah. Yang awak suka. So, email dia pun hi. Okay. Ini bukan jawapan tau. Ni contoh soalan email It's been a while since I write to you. Okay, dah lama rasanya saya tak menulis kat awak ni. Okay. Studying at university could be exhausting at times. Dia cerita pasal dia study kat universiti. Penat dia cakap. Dia mengadu dekat awak lah. Cousin awak dia mengadu kat awak yang dia penat belajar kat universiti ni. Okay. But life's great. Tiba-tiba tadi macam sedih. Tapi dia kata seronok. Tapi hidup seronok. Seronok. Penat tapi seronok lah duduk dekat universiti. Macam tu lah maksud dia. Lepas tu dia pun cakap, I've made new friends. Saya dah buat kawan baru. Cousin dia kan. Cousin awak cakap dia dah buat kawan baru. And learning here is amazing. Maksudnya walaupun belajar kat universiti tu penat, tapi belajar kat situ best. Menarik. Mungkin ada lecture dia best-best ke ataupun suasana kat universiti dia bagus ke dan sebagainya kan. Tu yang dia kata belajar dekat universiti tu best. Okay. Kemudian, it's been only a month. Okay. Baru sebulan. Baru sebulan duduk kat universiti dah kata best. Aduhai. Sebulan. Okay. It's been only a month and I've got lots of assignment. Dia nak kata baru sebulan tapi assignment dah banyak dah. Mengeluh dah pula. Dia macam banyak pula dia punya emosi dalam email dia ni. Kejap dia happy, kejap dia mengeluh dan sebagainya kan. Dia banyak dia punya perasaan dia nak bagi tahu dekat awak, cousin awak ni. Okay. Unfortunately, my laptop broke. Laptop dia pula rosak. Banyak betul masalah hidup dia ni. Kejap. Okay, malangnya laptop saya rosak. Aduhai. Saya baru baca juga sebenarnya benda ni. So macam-macam. Okay. I accidentally drop it. Salah dia sendiri. Sepupu dia kata laptop dia rosak tapi salah dia sendirilah. Dia tak sengaja terjatuhkan laptop dia pula dah. Okay. Laptop jatuh pula. Rosak pula laptop dia. Okay. And then I'm thinking of buying a laptop or a desktop computer. Dia tengah fikir ni nak beli laptop ke ataupun dia nak beli yang monitor tu. Yang desktop punya. Nak beli yang besar ke nak beli yang laptop. Macam tu. Nak beli komputer ke nak beli laptop. Okay. Which one do you think is better? Masa tu awak rasa okay. Dia tanya awak ni pendapat awak. Sepupu awak tanya pendapat awak. Nak kena beli laptop ke nak kena beli komputer. Okay. So ingat tak sebelum ni saya cakap saya minta pelajar tips dia. Pelajar untuk underline apa benda yang dia nak. Apa benda yang dia nak dekat awak. Okay, apa yang email tu nak awak isi dalam awak punya
email. So kat sekarang ni, yang panjang-panjang atas ni dia hanya bagi tahu pasal hidup dia kat universiti, okay. Bagi tahu yang dia banyak assignment dan sebagainya. So kat sini saya nampak, okay. Dia tanya awak sama ada awak nak, itu poin pertama. Dia tanya awak sama ada awak nak awak pula dah. Cousin awak tu perlu beli laptop ataupun beli komputer. Okay. Mana satu yang baik. So kat sini dia punya dia nak awak bagi dua isi. Yang pertama, bagi tahu mana satu yang dia patut beli yang mana. Laptop ke komputer. Itu yang pertama. Okay. Itu yang pertama lah. So yang kedua awak kena highlight. Which one do you think is better? Maksudnya di sini ialah contoh kan, awak pilih komputer contoh. So awak kena bagi tahu kenapa komputer tu elok untuk dia. Yang mana satu yang okey. Kalau awak kata desktop komputer, awak kena bagi tahu reason je kenapa. Okey, awak kena bagi tahu reason je kenapa. So ada 2 point kat sini. Yang pertama mana satu yang patut dia beli, yang kedua ialah bagi tahu dia kenapa dia perlu beli yang tu. Okay. Love Dania. Oh ada pula nama cousin awak. Nama cousin awak Dania ya. Awak tak boleh nama lain lah. Minta maaf lah tak boleh reka nama lain. Ada pula Love Dania bawah ni. Okay. Yes. 4 suku. Okay. So now write an email to your cousin in about 80 words. Okay, dalam 80 patah perkataan. So kat sini dia bukan kata jangan lebih. Dia boleh lebih, boleh kurang. Cuma kalau awak kurang tu, contoh awak nak buat kurang daripada 80 patah perkataan, boleh kurang tu dalam 75 macam tu sajalah. Kalau bawah 75 tak boleh. Okay, kalau nak lebih daripada 80 patah perkataan, contoh kan banyak betul idea awak kan sampai tak terhabis idea awak kan. So boleh lebih tu ialah dalam 85 patah perkataan sahaja. Boleh 5 patah perkataan je boleh lebih. Lebih daripada tak boleh lah. Okay. So faham Ada soalan tak setakat ni? Saya takut saya macam laju sangat lah pula. Macam saya. InsyaAllah tak ada. Kejap. Tak ada soalan Okay, nak sambung ni. Banyak nak sambung ni. Cikgu kat sini arahan dia gariskan dia punya point dia, lepas tu barulah kita reply ke apa? Ya. Sebabnya takut nanti kalau dia sebenarnya tips je bukan arahan sangat pun. Dia tips lah supaya awak tak terlepas daripada point apa yang dia nak. Takut nanti kalau awak tak underline, takut awak tak perasan, sebenarnya kena respon juga yang ni. Awak tak perasan, tak buat pula yang tu. So nanti kurang lah markahnya kat situ. Gitulah maksud dia. So lebih alert lagi lah. Yes, betul. Apa maksud tu? Cikgu looking forward to hearing maksud looking forward to hearing from you ni ni complicated je. Maksud dia ialah senang je maksud dia. Nak bagi faham looking forward to hearing from you ni sebenarnya nak suruh tak sabar nak dengar dia reply. Itu je. Nak balas balik dah. Suruh awak reply balik message dia itu je. Tapi nak bagi ayat cantik sikit, ada letaklah looking forward to hearing from you. Gitu. Faham. Okay. Alright, so dia akan, dia dah bagi contoh soalan, mestilah dia bagi contoh jawapan. So kita tengoklah jawapan dia kat sini. Okay. So macam kita follow, kita kena ingat balik kita ada greeting. Dia dah ada greeting. Hai Dania. Wajib kena ada greeting. Hai Dania. Okay. And next, it's great. Sorry. It's great to hear from you. Macam tadi. Okay. Sorry saya ke sini balik. Ni. Dia ambil it's great to hear from you. Dia ambil yang tu. Okay, dia ada dia punya opening. Okay, kat sini ialah opening dia. So macam mana awak tulis, awak kena greeting tu dekat perenggan lain. Okay, kemudian selang satu perenggan. Opening kat perenggan lain. Kemudian selang barulah awak letak awak punya isi. Okay. Kemudian dah buat isi, okay. Selang satu baris lagi, letak dia punya closing. Selang satu baris lagi, letak dia punya signing off. Jangan buat rapat-rapat.
Jangan buat rapat, follow macam ni. Okay, greeting dekat bahagian lain, opening bahagian lain, content bahagian lain, closing lain, signing off lain. Kira setiap Okay. 5 urutan tu asing-asingkan lah. Asing-asing. Better asing-asing. Okay. So dia ada greeting dia, hi Dania. Simple je, hi Dania, hello Dania, dear Dania, tak kisah. Terpulang. Okay. Kemudian responding to the news. Sebab apa dia kata responding to the news? Sebab Dania ni cerita kat awak kan. Dia study kat universiti susah. Tapi seronok sebab dapat ramai kawan. Wah, dah sebulan dah dekat universiti semua kan. So dekat opening awak tu awak boleh letak lah, awak boleh respond apa yang cerita tu. Awak boleh cakap lah, it's great to hear from you. Seronok dapat dengar daripada awak. It's good to know pula dah. It's good to know that you are adjusting well at the university. Bagus dengar bila tahu. Bagus dapat tahu yang awak dah boleh adjust dengan baik dekat, dah boleh sesuaikan diri dekat universiti dengan baik. Respon sikit cerita dia tu. Sian dia cerita banyak-banyak kat awak kan. Nanti dia syok sendiri pula. So awak macam excited juga bersama dengan dia. Awak cerita. Bukan cerita, awak respon lah cerita dia tu. Okay, itu dekat opening lah. Okay. Sorry. Itu dekat opening dia. Okay. So sekarang ni masuk pula dekat dia punya content. Okay. Nampak? I'm sorry to hear about your laptop. Awak kena respon cerita pasal laptop dia rosak tu. Okay? Awak cerita lah, I'm sorry. Oh, minta maaf lah dengar pasal laptop hang. Pula dah bahasa Kedah pula dah. Bahasa Utara pula dah. Minta maaf lah dengar pasal laptop awak. Sedih dengar. Ataupun awak tak nak cakap I'm sorry. Awak cakap, oh I'm still so sad to hear about your laptop. Ataupun awak nak condemn dia. Kenapa awak tak hati-hati jaga laptop? Tak payah. Tapi kalau awak nak letak boleh je. Contoh awak macam respon balik. Kenapa lah tak jaga laptop tu elok? Respon je lah, tak apa. Tak ada yang salah pun, boleh je. Okay. So, time ni lah awak nak respon dia punya pertanyaan dia yang dia tanya. Sama ada nak beli laptop ke komputer. Awak pun cakap lah, I think you should buy a new laptop. Sampel jawapan ni dia suruh sepupu awak tu beli laptop. Saya pun kalau dari pendapat saya akan suruh beli laptop. Laptop lagi ringan. Kalau bawa komputer tak boleh bawa ke mana-mana. Duduk situ saja kan. Mahal. Macam tu. Okay. I think you should buy a new laptop instead of a desktop computer. Itu dah. Awak dah jawab dah soalan. Point yang pertama. Masa tu nak kena beli. Okay. Kemudian. Time ni ialah nampak ni tulis apa? Reasons. Sebab kenapa nak kena beli laptop. Kenapa nak kena pilih laptop? Okay. So, jawapan ni bagi tahu although. Although ni maksudnya walaupun walaupun. Dia kata lah although it is, apa dia? Macam mana sebutannya? Although. Although. Walaupun dia ada TH tapi kita punya pronunciation je lah although. Dia O-L-D-O. O-L-D-O. Although, okay. Macam tu je. Pronunciation dia although gitulah. Ejaan dia belik. Senang dia. Memang. Memang pula dah. Biasanya memang gitu. Okay. Although it is more expensive. Walaupun laptop lebih mahal. Mahal bagi saya macam komputer lagi mahal. Tapi tak tahu lah, biarlah. Okay. Walaupun ia lebih mahal. A laptop is highly portable. Laptop tu portable ni maksudnya dia lebih senang nak guna. Okay, nak cucuk, nak bawa ke mana-mana saja. Okay, nak install ke mana-mana saja. Contoh nak guna untuk projector kan. Boleh bawa ke mana, boleh cucuk USB macam-macam. Itu maksud dia highly portable. Okay. You will be able to use it anywhere you want. Awak boleh guna laptop tu kat mana-mana je yang awak nak. Sebab tu dah dikata highly portable. Boleh guna kat mana-mana je hang nak. Besides. Okay, tambahan pula. Besides. Ni cohesive devices dia jugalah. Besides. Okay. Besides, the laptop only has a single code. Saya pun tak faham. Single code ni apa? Saya pun tak tahulah. Single code? Apa benda nantilah saya cari apa benda single code ni. Bahasa laptop ni saya tak faham kot ni. Okay, the laptop only has a single code. Okay, saya rasa macam ni. Sebab kalau komputer dia ada monitor dengan PC. Kan? So kalau monitor PC nak kena beli dua. Nak kena beli monitornya, nak kena beli PC-nya. Kan? Tapi kalau laptop, satu ni je. Itu kod maksud dia single code tu. Okay? Betul dia.
Ketul gitu, tepek gitu. Tepek gitu. Okay. And last, it won't be messy and you can save space too. Okay. Dia kata dia tak akan messy ni maksudnya tak adalah macam berterabur sangat sebab kalau pakai komputer memang berterabur. Berterabur maksud saya tu ialah wayar tu banyak nak kena cucuk sana sini sini. Laptop tak perlu. Ada paling-paling pun awak guna charger je nak cas. Macam tu lah. Harus Okay. selirat. Messy and you can save space tu. Maksudnya boleh simpan ataupun boleh jimat ruang. Okay. Contoh sebab laptop ni memang saya akui dia lagi banyak gig daripada komputer biasa. Okay. Kalau tak cukup kan contoh kan terlampau banyak sangat barang orang tak ada laptop pun kan. Awak boleh guna hard disk kan. Boleh beli hard disk, boleh cucuk, boleh simpan kat situ. Okay. Let me know what you think. Closing dia tak bagi looking forward. Macam tadi kan looking forward to your reply dan ni bagi kat dia looking forward to your reply. Tapi kalau awak ni awak reply kat dia let me know what you think. Sebab awak dah bagi recommendation. Awak dah bagi cadangan. So awak minta lah dia. Jadi awak bagi tahu saya apa yang awak rasa. Setuju tak dengan cadangan saya macam tu? Sekali awak bagi cadangan dia kata tak apalah beli desktop suka hatilah kan. Kita dah bagi cadangan tak apalah. Okay. Write back soon Sarah. Nama awak Sarah. Okay. Awak tukarlah nama sini. Kalau lelaki pakai nama lelaki. Okay. Write back soon. So dah ada signing off dia dan ada closing sentence dia. Cikgu boleh ke kalau saya nak buat closing sentence lain? Saya nak buat I hope I can hear from you soon. Boleh? Tak ada masalah. Tak ada yang salah pun. Okay. Asalkan awak guna mana yang saya bagi tunjuk ke awak tadi tu. Mana-mana yang awak guna, mana-mana yang saya tunjuk tu. Tak ada masalah. Boleh je. Okay. Tak ada masalah. So itulah untuk email setakat ni. Okay. Tak apa kalau tak faham sekarang tak apa sebab dia memang kena buat latihan yang banyak. So nanti saya akan buat satu platform. Okay. Kalau awak ada buku latihan tu pun better sebenarnya. Buku latihan guided writing tu memang banyak latihan email. Okay, latihan guided writingnya, latihan extended writing dia banyak. So awak boleh buat latihan berulang-ulang kali sampai awak dah familiar dengan email. Tak masalah pun sebenarnya. Okay. Sebab ini memang paling simple. Saya rasa kalau awak buat latihan ni seminggu awak dah boleh buat dah. Saya rasa lah. Bagi saya lah. Okay. Cuma tu lah kena more practice on grammar dengan juga vocab lah. Penambahan ayat perkataan tu memang kena tambah lagi. Macam tu. Okay. So itu saja untuk email. Ada soalan? Ni tadi tu cikgu terjemah highly portable tu mudah alih bukan? Mudah alih. Okay, Mudah boleh. Dia macam banyak kemudahan dia lah, portable. Portable, portable device yang boleh ke mana-mana, bawa ke mana-mana, boleh cucuk, boleh connect dengan mana-mana device yang lain. Macam tu lah. Highly tu sangat ke apa? Dia sangat tinggi lah. Masuk highly tu macam contoh, saya tak Sangat guna mudah. perkataan portable. Saya kata highly recommend. Maksudnya paling saya recommend. Macam tu. Okay. Bukan portable tu yang tinggi. Dia memang guna perkataan high tapi sebenarnya dia nak cakap benda tu lagi mudah dibawa ke mana-mana je. Itu je sebenarnya. Ni sangat mudah alih lah. Itu je sebenarnya. Okay, baik. Okay. Ada lagi soalan? Alia okey ke? Saya depan jadi soal Alia ni. Okey cikgu. Okay. Kalau macam tu nanti saya akan sebab awak sekarang tak ada buku lagi kan, saya akan hantar lah. Saya akan bagi latihan dalam Google Classroom. So awak bolehlah buat untuk try ataupun test lah. Macam mana awak nak buat email tu kan. Saya boleh semak. Kalau saya semak, saya nampak lah mana saya boleh betulkan. Okay, mana error yang awak boleh nampak. Sebab kalau awak tak buat, awak takkan nampak mana yang awak kurang. Macam tu. Okay, so kalau, tapi kita ada masa lagi ni, kejap Ya, masuk. Kalau macam tu, sekejap ada masa lagi. Kejap saya tunjuk yang contoh soalan past year. Okay. So ni contoh soalan past year.
Soalan past year sebenarnya kan soalan format explain sebenar dia tak adalah sesusah macam tadi. Macam tadi tu, laptop tu, budak-budak kalau nak fikir apa kebaikan laptop, apa kebaikan komputer ni pening dia pun nak fikir sebenarnya. Sebenarnya soalan dia takkan sesai itulah. Dia akan bagi simple macam ni je. Ni contoh sebenar soalan SPM. Ni Terengganu punya tau. Saya memang suka pakai soalan Terengganu. Okay. Macam ni lah. Okay. Question 1. You receive an email from your friend Halima who needs your opinion. Ni sama jugalah dia minta pendapat. Biasanya email dia memang suka minta pendapat. Okay. Hi, my class is organizing a class party next month. Okay, kelas saya akan, apa dia? Akan buat party ataupun bukan party yang kelab macam kelab-kelab tu ya. Celebration, okay? Bulan depan. Next month ni maksudnya bulan hadapan lah. Okay. My group will be in charge of the food. Okay, dia kata group dia akan uruskan tentang makanan. Okay, will be in charge of the food. So I may need some of your opinions. Jadi saya mungkin perlukan beberapa pendapat awak. Dia tak boleh fikir sendiri, dia tanya juga awak. Tak nak fikir sendiri, grup-grup dia ramai-ramai tak nak bincang agaknya. Gitulah kot. Lepas tu, what food should we prepare? Ni highlight. Ni makanan highlight lah. Okay, makanan apa kami perlu sediakan? Itu poin yang pertama. What should we prepare? Poin pertama. Highlight. Terus highlight ni. Jangan tinggal. Buat highlight ke, kurungan ke, make sure awak tak lupa lah. What drinks should we buy? Minuman apa kami perlu beli? Ni nombor 2. Poin yang kedua. Kemudian, can you suggest any fun activities that we can do at the party? Okay. Can you suggest? Maksudnya boleh tahu awak cadangkan apa-apa aktiviti yang seronok yang kami boleh buat ketika parti tersebut. Okay. I'm waiting for your reply. Bye. Jangan tanya kenapa dia tak ada signing off. Dia soalan. Biar. Soalan salah biar kan. Okay, kita jangan salah. Okay. So sekarang ni dia cerita pasal dia punya kelas ada buat party. Okay, ada buat celebration. Okay. Kemudian grup dia kena uruskan bab makanan. Jadi tanyalah pendapat awak. Yang pertama dia nak awak cadangkan apa makanan apa, air apa nak kena beli, lepas tu aktiviti seronok apa nak kena buat. 3 poin. Memang SPM biasa memang akan minta 3 poin penting yang dia nak. Okay. So nanti dia akan bagilah tempat contoh jawapan pula. Ruangan jawapan sebegini. Inilah rupa dia. Nanti awak buka kertas peksa ginilah keluar. Okay, tapi kemungkinan juga dekat sini dia ada bagi tahu kan tu halima23@yiha.com. Yiha.com. Subjek dia help me. Subjek dia help me. Subjek dia maksud dia lah topik email tu lah. Macam awak hantar email kan ada kan dia minta kan apa tajuk email nak kena buat kan. Macam tu lah. Sama je. Yang ni dia dah bagi kan. Tapi ada soalan dia tak bagi pun. Ada ruangan jawapan dia tak bagi pun ni. Dia hanya letak tu atau subjek. So awak kena reka sendiri email dia apa. Kena reka sendiri topik dia apa. Contoh kat sini awak nak buat party recommendation. Ataupun your party. Apa-apa topik lah. Asalkan topik tu ada kaitan lah dengan email yang dia bagi tu lah. Okay. So saya rasa saya boleh ikut bagi latihan ni. Tapi tak apalah nantilah saya bagi latihan lain. Okay, so yang pertama kena greetings. Okay, bagi greetings, sapaan. Hai Halima. Okay, kemudian, sekejap mana jawapan saya buat tadi, sekejap Awak pun cakap lah, okay. Second, awak kena buat dia punya opening. Okay, kan dia cerita pasal kelas dia ada buat party kan. Awak pun cakap lah, your class party sounds very fun. It's great to hear you. Ataupun it's great to hear that you are going to having a party at your class. Okay, memang jawapan saya memang banyak lah. Awak pun pening kan? Sekejap saya tunjuk. Sekejap Aduh, mana pula lah benda ni. Apa tak keluar ni?
Okay. Ni dia. Nama ni letaklah nama apa nak letak saya letak nama ni lah, nama saya je lah. Sebab saya tulis email ni kan. Okay. Hai Halimah. Okay, dah ada dia punya. Ini dia punya apa? Greetings. Okay. So dia dah ada dia punya greetings. Kita kena buat greetings first. Okay. Second, kena ada apa? Opening. Okay. So ini opening dia lah. Kenapa saya dengar macam suara saya berdouble ni? Okay, ni opening dia. Your class party sounds very exciting. Okay. Awak punya class party bunyinya sangat menyeronokkan, sangat mengagumkan dan sebagainya lah, excited. Seronok lah. Okay, ni saya jadikan sebagai opening lah, opening saya. Okay. So dah ada dia punya opening. Sorry, jap. Sekejap Okay. Now dia punya, ni apa? Ini dia punya content. Okay, sekejap Content. Okay, so point yang pertama ialah makanan, betul? So ini ialah point jawapan untuk point pertama. Dia tanya makanan apa yang awak perlu prepare. Okay, so for food, you can prepare sandwich, fried noodles, mini burgers and cupcakes. Saya memang banyak sebab saya duk fikir makanan kan, memang habis kalau saya yang fikir makanan. Okay, ni untuk point yang pertama. Okay, point yang pertama yang dia tanya tentang apakah makanan yang sepatutnya dia boleh prepare, mereka boleh sediakan. So, saya bagi cadangan, awak boleh bagi cadangan sandwich, okay, mi goreng, burger mini, cupcakes. Tak nak jawapan ni tak apa, tak ada masalah jawapan awak. Awak nak letak apa? Nak letak apa? Chicken chop? Tak ada masalah. Nak letak chicken chop, nak letak lamb chop, terpulang. Tak adanya pemeriksa bila tanda, bahal sangat ni makanan ni. Ni tak logik ni, tak ada. Takkan cakap tak logik. Yang penting awak bagilah makanan apa-apa pun, yang penting awak jawab dia punya point yang pertama tu, tak ada masalah dah. Awak nak letak apa? Air sky juice, terpulang. Tak ada masalah pun. Okay? Lepas tu awak cakaplah sebab kenapa awak letak makanan tu. Awak kena bagilah sebab. Kenapa? Sebab sedap. Sebab saya tahu awak suka makanan western ke. Kalau saya, because they are simple and tasty. Sebab dia mudah dan sedap. Sedap kan? Sandwich sedap. Senang je nak buat. Tak payah masak-masak pun. Fried noodles, mi goreng. Sedap. Goreng je. Mini burgers. Cupcake. Okay? Cupcake ni buat paling mudah lah. Bakery paling mudah. Okay? So, itu untuk point yang, sekejap saya nak highlight. Point yang pertama. Untuk point yang kedua, dia tanya, untuk minuman, nak beli minuman apa? So, awak cadangkanlah minuman for drinks, you can buy fruit juice, chocolate milk and mineral water. Mineral water tu wajib. Mungkin ada kawan awak yang dia tak boleh nak terlalu minum gula banyak, awak sediakanlah air mineral untuk kawan awak tu minum macam tu lah. Saya letaklah mineral water kat sini. Okay, for drinks, you can buy fruit juice, chocolate milk and mineral water. So, sebab dia kenapa awak pilih tu? So, everyone has something they like. Mungkin ada yang tak suka air susu. Sebab tu lah awak letak fruit juice. Minuman, buahan. Tak kisahlah nak letak air tembikai ke, air oren ke, air blimbing ke, nanas ke dan sebagainya kan. Okay. Ada yang tak suka minum air manis, awak pun letaklah air mineral water. Air mineral water. Mineral water. Ada yang tak suka air buah-buahan. Letaklah air susu, coklat, milk. Okay. So ini untuk yang kedua. Point yang kedua. Tak warna apa purple lah. Okay. So point yang kedua. Baru 2 point. Tak cukup markah lagi ni. Okay, kita letak pula point yang ketiga. Point yang ketiga ni minta apa? Aktiviti yang menarik. Aktiviti apa nak kena buat. Okay, so cadangan saya kalau aktiviti, for activities you can play musical chairs. Tahu musical chairs apa? Siapa tahu? Kursi yang bulat tu, yang dia buat bulatan. Yes, betul. Kita panggil apa? Hot seat kan sekarang. Okay, kalau awak tulis hot seat nanti pemirsa tak faham hot seat tu apa. Saya letaklah musical chairs. Pasang lagu, pusing-pusing kat keliling kursi tu. Siapa dapat duduk, dia kalah. Itu aktiviti lah waktu parti yang main kursi tu. Okay.
Budak sekolah kan kena main macam permainan budak sekolah lah. Guessing games ataupun teka game. Ataupun have karaoke singing. Kalau macam sekolah-sekolah kita tak ada lah game-game karaoke ni. Tapi ini sekolah dia sekolah bukan sekolah macam sekolah kita. So kita cadangkanlah benda-benda yang lara sikit. Buat karaoke. Okay. Kalau ada dia punya PA system kan, ada dia punya speaker dengan mic tu, memang dah boleh karaoke dah. Sebab kelas je kan, bukannya nak beria pun. Okay. So ni poin yang ketiga. Dia tambah lagi. Dia tak letak yang tu, dia letak pula you can also set up a small photo pula dah. Photo corner. Maksudnya dah photo booth lah. Contohnya kat kelas awak tu, awak letaklah satu sudut di mana awak boleh ambil gambar dengan kawan-kawan. Buatlah macam photo booth macam tu lah kan. Macam tu. So ini cadangan saja. Kalau awak tak nak cadangan ni, awak tak nak aktiviti ni, awak boleh. Contoh awak kata apa, nak buat apa qasidah, buat situ. Maybe we can put qasidah. Qasidah dalam bahasa Inggeris tak ada. Tak ada perkataan. So memang kita guna qasidah jugalah. Okay. Apa ni? Kejap. Saya salah buat ni. Sekejap. Aduh, kenapa pula ni? Macam mana saya nak warnakan ni? Okay. Kan tak nak yang tu ataupun tak nak main macam ni Saza. Terlalu lara ni Saza. Mungkin nak buat apa? Buat aktiviti lawan pantun. Boleh tak ada masalah asalkan dia fun, seronok. Lawan pantun boleh, seronok tau lawan pantun. Tak mana-mana pantun baginya. Okay. So itu dia punya lengkap dari kita punya jawapan. Simple je. Okay, tak payah panjang-panjang, pendek je. Tapi pastikan perkataan awak tu tak kurang daripada 75 patah perkataan. Make sure kalau nak kurang pun at least 75. Kena kira balik 1, 2, 3. Kira daripada high. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu tulislah kat sini patah perkataan dia. Kejap. Masuk dulu. Masuk dulu, awak duduk kejap. Okay. So last kali kena ada closing. I hope my ideas will help you. Ataupun I hope to hear from you soon. Okay, ni closing dia lah. Okay. Dan bye Najiha. Okay, settle. Siap dah email. Senang je. Saya memanglah senang kan. Cikgu memanglah senang dah selalu buat. Kami ni tegak-gagap ni. Macam tu. Okay. So kalau tak ada soalan, nanti saya bagi kalau tak ada soalan, saya bagi latihan. Nanti saya tengoklah macam mana awak buat. Kat situ nanti saya akan komen lah mana yang okey, mana yang tak. Okey, boleh? Ada soalan. 75 ke 80 tu start daripada high sampai ke Najihah tu ke? Yes, betul. Mana dia setiap... masih betul. Okey, baik faham. Kalau nak lebih boleh. Tak adalah sampai 80 tepat sebab dia about 80 words. So kalau nak lebih tu awak buatlah macam dalam 85, 84 boleh, jangan 90 tak boleh. 90 tak boleh. Di lingkungan yang 80 lah. Yes, betul. Macam yang cikgu buat ni memang dah kira siap-siap ke 75 ke kurang? Saya punya memang saya buat 75. 75, ngam-ngam. Sebab saya nak tunjuk yang jawapan yang senang, nak mudah awak faham. Kalau saya buat panjang nanti kan pening pula. Ni memang paling simple saya guna. Saya guna vocab paling simple untuk awak faham lah, untuk korang faham. Maknanya dalam mingguan 6-7 baris lebih kurang kan? Sebab dia memang tak panjang. Email memang dia tak panjang. Sebab dia ruangan dalam PXSPM pun, email ni ruangan dia memang kecil. Kalau awak panjang tak muat kot. Gitu. Perkataan set up tu dia boleh kita sebut set up. Dia jadi bahasa Melayu selalu orang sebut set up. Set up tu sebenarnya dia macam gabungan je. Sebenarnya set up. Set up ni kita punya bahasa. Dah jadi bahasa Melayu. Set up mana-mana set up dah. Tapi kadang pun saya pun terguna juga dalam speaking, saya terguna juga set up tu sebab dah terbiasa guna. Gitu. Okay. Boleh faham. Ada lagi soalan? Alia okey ke? Senyap je Alia. Okey cikgu. Okey, saya anggap kamu okey lah. Takut tak okey lagi, habis. Tak apa, nanti latihan nanti kita tengok. Okey ke tak okey, betul ke tidak okey tu. Senang je nak tengok okey tak okey, bagi latihan. Okey. So kalau tak apa-apa, saya tamatkan kelas. Okey. Terima kasih lah ya datang hari ni. Rasanya macam dah lama tak jumpa korang tau. Saya rasa macam dah lama gila saya tak buat kelas yang memang live. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu atas ilmunya. Sama-sama. Hmm. Cikgu.